Air balang dekat 20 jenis. Kambing bakar pun ada 3 ekor. And kuih-kuih dia banyak sangat. Hai, hari ni kita berbuka puasa dekat KGPA Nuansa Desa. Selection makanan ada kat belakang ni. Jom. Ada section sup tulang, sup kambing, tom yum. Kalau nak makanan raya pun ada. Ada ketupat, lemang, pulut kuning. Daging harimau menangis pun ada. Kita ada live band. Untuk bahagian manisan pula ada rojak buah, biskut-biskut, waffle, apam balik, pengat pisang, bubur jagung. And for kids, mesti yang suka ni, ada chocolate fountain. And lauk untuk makan nasi putih tu sangat banyak. Okay, tempat ni sangat sesuai kalau nak bawa small family, big family, nak bawa kawan-kawan, kawan tempat kerja, majikan-majikan nak bawa pekerja pun datang sini pun boleh sebab ada sitting indoor, sitting outdoor and dia ada lebih 200 jenis juadah daripada 25 gerai.